program itu untuk melakukan yang terbaik sepanjang kita berada di sini. Matlamat utama saya ialah masuk ke SPM untuk sambung dalam bidang sastra, khususnya untuk ambil sarjana mengambil pendidikan dalam subjek kita ada dekat dalam SPM ni, kita kena buat bersungguh-sungguh untuk bersaing bersama dalam bidang yang kita pilih sendiri dalam SPM. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama saya ialah YB Senator Muhammad Hasbi bin Muda. Assalamualaikum YB. Assalamualaikum. Okey, hari ini saya ingin bertanyakan satu soalan berkaitan program hari ini. Okey, baik. Bagaimana pendekatan pendidikan madani dapat membantu melahirkan pelajar yang seimbang daripada segi akademik dan sasiah? Selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan, dan sekarang ini kita dengan moto daripada menteri iaitu reformasi, memacu reformasi pendidikan, dan diperkemaskan dengan moto pengarah iaitu memacu prakarsa pendidikan. Saya melihat bahawa garis yang jelas telah ditetapkan, iaitu kita melakukan beberapa intervensi penambahbaikan untuk memastikan pendidikan kita ini terus relevan dalam dunia dan cabaran sekarang yang menuntut dengan segala macam perubahan dan dinamika keadaan semasa. Kita berdepan dengan situasi bahawa AI umpamanya perlu dimanfaatkan. Teknologi itu kalau tidak diuruskan dengan baik akan menggantikan banyak kerja-kerja yang sebelum ini dilaksanakan oleh manusia. Tapi kalau kita lambat, itulah yang akan berlaku. Jadi saya melihat sistem pendidikan sekarang dengan tonggak-tonggak dalam reformasi pendidikan, memperkasa STEM, memperkasa TVET dan sebagainya, itu semuanya akan membantu anak-anak kita di sekolah untuk cemerlang dalam kedua-dua aspek, baik dalam soal pendidikan, soal sasiah, soal emosi dan sebagainya. Okey, baik, terima kasih YB di atas respon yang sangat memberangsangkan.